Mengapa Switzerland meletakkan turbin elektriknya di bawah tanah? Hai, engenharia detalhada. Anda pernah dengar tak yang Switzerland meletakkan turbin elektriknya di bawah gunung-gunung? Bunyi pelik kan? Tapi di sebalik semua itu, ada satu strategi yang sangat bijak untuk menyelesaikan salah satu cabaran terbesar tenaga boleh diperbaharui, yaitu bagaimana nak simpan tenaga selama berbulan-bulan dan pastikan cahaya, haba serta teknologi sentiasa ada semasa musim sejuk yang mencabar di pergunungan Alps. Betul tu, Switzerland yang terkenal dengan tasik-tasik, jam tangan yang tepat dan coklat mewah, kini sedang memimpin satu revolusi senyap. Secara literal, menempatkan penyelesaian di bawah tanah. Tapi, apa kaitannya dengan turbin? Dan macam mana benda ni boleh mengubah masa depan tenaga dunia? Tapi sebelum apa-apa, kenapa kita perlu simpan tenaga secara bermusim? Bayangkan, pada musim panas, Switzerland menghasilkan tenaga solar dan hidroelektrik secara berlebihan. Manakala pada musim sejuk, penggunaan tenaga meningkat kerana pemanasan. Tetapi, penjanaan tenaga menurun, sungai membeku dan siang menjadi pendek. Di sinilah penyimpanan bermusim memainkan peranan, iaitu menyimpan lebihan tenaga dari musim panas untuk digunakan pada musim sejuk. Tapi, bagaimana? Dalam bateri, jawapannya tidak, kerana bateri sesuai untuk beberapa jam atau hari, bukan untuk berbulan-bulan. Dan apakah penyelesaiannya? Menggunakan geografi negara itu sendiri. Switzerland mahu menjadi neutral karbon menjelang 2050, tetapi sangat bergantung kepada hidroelektrik dan impor tenaga pada musim sejuk. Dan masalahnya ialah perubahan iklim sedang mengurangkan glasier, dan Eropah sedang menghadapi krisis tenaga. Penyelesaiannya ialah menyimpan air di puncak gunung pada musim panas dan melepaskannya pada musim sejuk untuk menjana elektrik. Cuma takungan konvensional tidak mencukupi. Switzerland sedang menempatkan turbin hidroelektrik berkuasa tinggi di bawah tanah, komponen utama dalam satu sistem yang dipanggil penyimpanan hidroelektrik PUMP atau Pump Storage Hydro dalam bahasa Inggris. Kaedah ini ibarat bateri air berskala industri dan berfungsi dalam dua peringkat. Pertama, yang ketiga ialah proses pengecasan bateri. Pada musim panas, apabila matahari bersinar terang dan loji hidroelektrik Switzerland menghasilkan lebih banyak tenaga daripada yang digunakan oleh negara itu, elektrik lebihan tersebut tidak dibazirkan. Sebaliknya, ia menggerakkan motor elektrik gergasi yang mengepam air dari tasik atau sungai di kawasan rendah ke takungan buatan di puncak gunung. Ada yang melebihi 2%. Ia seperti mengisi tap mandi di tingkat paling atas sebuah bangunan untuk menyimpan tenaga potensi graviti. Kemudian, tiba masanya untuk pelepasan strategi. Pada musim sejuk, apabila salji menutupi Alps dan permintaan tenaga meningkat, air yang disimpan akan dilepaskan. Air itu mengalir turun melalui terowong menegak yang dipanggil penstocks. Semakin laju sehingga menghentam bilah turbin yang boleh berputar sehingga 500 pusingan seminit. Pergerakan turbin menggerakkan penjana menukar tenaga kinetik air kepada elektrik. Tapi kenapa turbin bawah tanah? Disinilah rahasianya. Untuk memaksimumkan kecekapan dan meminimumkan impak alam sekitar, Switzerland memasang turbin-turbin ini di dalam gua yang digali di tengah-tengah gunung. Projek Nandegranse sebagai contoh ialah sebuah loji bawah tanah sebesar Katedral Notre Dame dengan 6 turbin boleh balik yang mampu mengepam air ke atas atau menjana tenaga apabila air turun. Setiap turbin seberat 450 tan dan mampu menjana sehingga 150 megawatt tenaga yang cukup untuk membekalkan 400,000 rumah semasa waktu puncak penggunaan. Sementara bateri lithium kehilangan cas, sistem Swiss ini mengekalkan 80% kecekapan walaupun selepas beberapa dekad. Selain itu, satu takungan tunggal seperti Nandegranse boleh menyimpan 20 juta meter padu air bersamaan dengan 8.000 kolam renang Olimpik.
menjamin tenaga selama berbulan-bulan, bukan hanya untuk beberapa jam. Turbin-turbin ini juga berfungsi sebagai penyerap kejutan semasa krisis. Sekiranya berlaku gangguan air dan bekalan elektrik, ia mengambil masa kurang daripada 10 minit untuk beroperasi sepenuhnya, menstabilkan grid. Ia adalah satu kejuruteraan yang menggabungkan kelestarian tradisional dengan kekuatan air dan teknologi terkini menggunakan sistem kawalan automatik berasaskan kecerdasan buatan. Maksudnya, apa yang kelihatan seperti pengebumian turbin sebenarnya adalah satu penemuan semula roda hidraulik. Cuma kali ini pada skala yang epik. Dan awak ingat, Switzerland hanya buat jam tangan saja. Tapi ia bukanlah sesuatu yang mudah. Menggali gunung memerlukan pelaburan berbilion dan menghadapi risiko geologi. Nandedrans mengambil masa 14 tahun dan menelan kos $2 bilion. Selain itu, kecekapan adalah sekitar 80%, iaitu 20% tenaga hilang dalam proses tersebut. Namun begitu, Switzerland tetap bertaruh pada kaedah ini kerana Alps menawarkan ketinggian yang sempurna untuk sistem pam. Dan strategi ini mengurangkan kebergantungan kepada gas Rusia dan tenaga nuklear. Serta bagi setiap megawatt yang disimpan, ia mengelakkan pembakaran bertantan aran batu. Sekarang, persoalan besar ialah adakah ini boleh diulang di negara lain? Ya, tetapi dengan penyesuaian. Tempat yang tiada gunung boleh menggunakan udara termampat dalam gua yang dipanggil CAES atau hidrogen hijau. Switzerland sudah merancang untuk memperluaskan projek seperti Grinzel 3 yang akan menggunakan kecerdasan buatan untuk meramalkan permintaan dan mengoptimumkan penyimpanan. Dan yang paling menakjubkan, bateri air ini boleh bertahan selama 100 tahun, menjadikannya mampan untuk jangka masa panjang. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika anda belum melanggan. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan juga untuk disebut dalam video-video kami. Dan jika anda sedang mencari perkembangan pribadi dan profesional, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah terfikir tentang kemungkinan menggunakan air sebagai bateri? Adakah anda tahu tentang projek dari Switzerland ini? Tinggalkan di ruangan komen, saya ingin tahu. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyumbang, tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.